Assalamualaikum, nama saya Nurul Nashdan Putizman, nombor matrik saya 22307536. Hari ini saya akan membentangkan mengenai profil syarikat Gigi Coffee serta justifikasi keperluan polisi, etika dan pematuhan. Gigi Coffee merupakan jenama kopi tempatan Malaysia yang diasaskan pada tahun 2019 di bawah BT Brand Sdn Bhd. Syarikat ini berkembang pesat dengan lebih 160 cawangan di seluruh negara dan dikenali dengan konsep Premium Coffee on the Go, iaitu penyediaan kopi berkualiti tinggi secara pantas untuk memenuhi gaya hidup moden pengguna. Dari segi produk, Gigi Coffee menggunakan 100% biji kopi Arabica serta menawarkan pelbagai menu inovatif yang dibangunkan oleh barista profesional. Selain itu, syarikat ini turut mengintegrasikan teknologi dalam operasinya seperti sistem pesanan digital bagi meningkatkan kecekapan perkhidmatan. Dalam memastikan kualiti dan keselamatan produk, Gigi Coffee mematuhi piawai antarabangsa seperti ISO 22000, HACCP serta persijilan halal oleh JAKIM. Syarikat ini juga mengamalkan kelestarian melalui pendekatan rantaian bekalan from tree to cup. Seterusnya, kita akan lihat justifikasi keperluan polisi etika. Pelaksanaan polisi etika adalah penting bagi memastikan syarikat beroperasi dengan prinsip ketelusan, accountability dan berintegriti. Pertama sekali, pencegahan skandal rantaian bekalan. Sebagai contoh, tanpa polisi yang jelas, syarikat berisiko mendapatkan bekalan kopi daripada sumber yang melibatkan buruh kanak-kanak ataupun aktiviti penebangan hutan secara haram. Dengan adanya polisi etika, setiap pembekal perlu mematuhi standard yang ditetapkan. Yang kedua, kelangsungan jangka masa panjang melalui kepercayaan pelanggan. Sebagai contoh, pelanggan masa kini lebih peka terhadap isu kelestarian. Jika syarikat mengamalkan penggunaan bahan mesra alam seperti mengurangkan penggunaan plastik atau memberi diskaun kepada pelanggan yang membawa tumbler ataupun bekas minuman sendiri, ini dapat meningkatkan imej dan kepercayaan pelanggan terutamanya di kalangan generasi muda. Seterusnya adalah standardisasi amalan pekerja di semua cawangan. Contohnya, tanpa garis panduan yang jelas, layanan pelanggan mungkin berbeza antara cawangan. Jadi, polisi etika memastikan semua pekerja mengikut SOP yang sama seperti cara berkomunikasi dengan pelanggan dan juga menjaga kualiti servis. Akhir sekali, persediaan ke arah syarikat korporat yang matang. Contohnya, pelabur biasanya akan menilai sama ada sesebuah syarikat mempunyai polisi etika, sistem audit dan tadbir urus yang jelas sebelum mereka membuat keputusan pelaburan. Secara keseluruhannya, polisi etika bukan sahaja penting sebagai panduan tingkah laku, malah menjadi asas kepada reputasi dan kelestarian sesebuah organisasi. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nurul Huda binti Ramli, nombor matrik 222009. Saya akan meneruskan pembentangan dengan dasar etika Gigi Coffee. Dasar etika berfungsi sebagai panduan untuk memastikan operasi syarikat dijalankan secara berintegriti, adil dan bertanggungjawab. Ia menekankan bahawa setiap keputusan perlu mengambil kira kepentingan semua pihak berkepentingan, bukan keuntungan semata-mata, selaras dengan pendekatan stakeholder theory. Kemudian misi etika Gigi Coffee adalah untuk menjalankan perniagaan secara berintegriti dan bertanggungjawab, melindungi kepentingan semua pihak berkepentingan serta memastikan keseimbangan antara keuntungan, tanggungjawab sosial dan kelestarian alam sekitar. Seterusnya, nilai teras Gigi Coffee yang menjadi asas kepada budaya kerja dan cara syarikat beroperasi. Nilai pertama ialah integriti, iaitu komitmen untuk bersikap jujur, telus dan mematuhi piawaian keselamatan serta kualiti dalam semua operasi. Kedua, tanggungjawab kepada pihak berkepentingan, di mana setiap keputusan perniagaan dibuat dengan mengambil kira kepentingan pelanggan, pekerja, pembekal, komuniti dan pemilik syarikat. Seterusnya ialah keadilan dan kesaksanaan yang menekankan layanan adil tanpa diskriminasi dalam pengurusan pekerja, perkhidmatan pelanggan dan urusan dengan pembekal. Setelah itu, tanggungjawab sosial dan kelestarian menekankan keprihatinan terhadap alam sekitar dan sumbangan positif kepada masyarakat setempat. Akhir sekali, profesionalisme. Memastikan setiap pekerja menjalankan tugas dengan kemahiran, disiplin dan sikap bertanggungjawab bagi mengekalkan kualiti perkhidmatan yang konsisten. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Sarah Nurhani binti Kasin, nombor matrik 22200744. Saya akan bentang mengenai garis panduan khusus untuk jabatan utama dan prosedur tadbir urus, saluran whistleblowing dan peranan pengurus dalam menguatkuasakan dasar.
Bagi memastikan amalan perniagaan beretika, Gigi Coffee telah menetapkan garis panduan khusus bagi setiap jabatan utama. Yang pertama, jabatan pemasaran. Mereka perlu memastikan semua bahan promosi adalah tepat dan tidak mengelirukan pelanggan. Sebarang maklumat yang berkaitan dengan harga atau promosi mesti dinyatakan dengan telus dan tidak menyentuh isu sensitif seperti agama atau kaum. Yang kedua, jabatan sumber manusia. Mereka bertanggungjawab untuk memastikan proses pengambilan pekerja adalah adil tanpa diskriminasi. Seitu jabatan ini juga perlu memastikan persekitaran pekerjaan yang selamat dan memberi latihan berterusan kepada pekerja bagi meningkatkan kemahiran mereka. Yang ketiga, jabatan operasi. Jabatan ini perlu memastikan kelancaran urus niaga harian serta menjaga kualiti produk. Pekerja perlu mengutamakan kebersihan, mematuhi piawaian keselamatan makanan dan tidak menggunakan bahan mentah yang telah tamat tempoh. Yang terakhir, jabatan kewangan. Jabatan ini perlu memastikan semua transaksi direkod dengan tepat. Jabatan ini juga perlu mengelakkan penipuan atau mengutamakan kepentingan peribadi semasa pemilihan pembekal. Seterusnya, pembayaran kepada pembekal perlu dibuat tepat pada masanya bagi menjaga hubungan baik dan membolehkan operasi harian syarikat berjalan dengan lancar. Seterusnya, prosedur tadbir urus. Bagi mewujudkan organisasi yang berintegriti, syarikat menyediakan saluran whistleblowing untuk pekerja melaporkan sebarang pelanggaran etika. Laporan boleh dibuat melalui email khas atau borang dalam talian secara sulit tanpa mendedahkan identiti. Setiap laporan yang diterima akan dinilai dan disiasat sebelum tindakan diambil. Seterusnya, pengurus memainkan peranan penting dalam menguatkuasakan dasar ini. Mereka perlu memastikan pekerja memahami fungsi saluran yang telah disediakan. Pengurus perlu menunjukkan sikap yang berintegriti dan menyalurkan laporan kepada pihak yang berkaitan untuk tindakan seterusnya. Persekitaran kerja yang telus akan membantu pekerja berasa lebih selamat bagi menyuarakan isu untuk kebaikan syarikat. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Maisarah binti Mahizan, nombor matrik 222000417 ingin meneruskan pembentangan. Sebagai pelengkap kepada dasar etika ini, kami mencadangkan satu inisiatif CSR, Corporate Social Responsibility, yang dipanggil sebagai program Go Green Cup and Community Brew. Yang pertama ialah Go Green Cup. Program ini menggalakkan pelanggan membawa tumbler sendiri melalui inisiatif seperti diskaun kecil atau mata ganjaran. Tujuannya ialah untuk mengurangkan penggunaan cawan sekali guna. Komponen kedua ialah Community Brew. Program ini memberi fokus kepada penglibatan komuniti melalui sesi kerjaya, latihan asas khidmat pelanggan, pembangunan belia dan aktiviti sosial bersama pelajar atau komuniti setempat. CSR ini dipilih kerana ia sangat dekat dengan model perniagaan Gigi Coffee dan realistik untuk dilaksanakan secara berperingkat. Cadangan CSR ini juga selari dengan pendekatan triple bottom line, people, planet and profit. Dari sudut people iaitu sudut sosial, program ini memberi manfaat kepada pelanggan, pekerja dan komuniti. Manakala dari sudut planet ataupun alam sekitar, program ini membantu untuk mengurangkan sisa pembungkusan sekali guna dan menyokong amalan yang lebih lestari. Dari sudut profit pula ataupun kewangan, program ini boleh mengukuhkan reputasi jenama yang membezakan Gigi Coffee daripada pesaing dan meningkatkan loyalti pelanggan. Maksudnya, etika dan CSR bukan sekadar kos, tapi boleh juga menjadi pelaburan strategik untuk pertumbuhan jangka panjang.
Sebagai kesimpulan, Gigi Coffee memerlukan dasar etika formal kerana syarikat ini sedang berkembang pesat dan berdepan risiko terhadap konsistensi, reputasi, pengurusan pekerja dan hubungan dengan pembekal. Cadangan kami menunjukkan bahawa dasar etika boleh dibina secara praktikal melalui misi yang jelas, nilai teras, garis panduan, tadbir urus dan CSR yang relevan. Kesimpulan utama kami ialah untuk bukan sekadar formaliti tapi satu pelaburan strategik untuk memastikan Gigi Coffee berkembang sebagai organisasi yang matang, dipercayai dan bertanggungjawab. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Sekian terima kasih dan Assalamualaikum.